barulah pinky-pinky. Tolonglah. Allahu Akbar, nak buka lampu sakit pinggang. Ini nak bagi tahu. Apa dia? Adalah orang ngorat baru-baru ni. Teka bila ni tu? Ada dah 2 hari lepas orang ngorat ni. Adalah Allah Akbar. Time tu pergi mana cucu bawa? Pergi beli bendi. Lepas tu adalah orang ngorat kasih handbag. Nenek baru nak unboxing. Unboxing kita nampak juga hadiah dia. Ya. Bapak. Yang biasa-biasa. Menunjuklah cepat. Cepatlah ni menunjuk dia nak pergi ambil cucu ni. Sabarlah nak oi. Itu hari semalam dia nampak aku, itu jiran senah tu nampak aku bawa handbag ni. Dia tuduhnya aku jadi GRO. Hai. Apa ke pasal dia cakap kau jadi JRO? Beg mahal-mahal aku pegang. Dia menuduh. Biasanya dia tu itu jealous tu. Yelah itu enak oi. Memang nenek-nenek perak aku kata. Ke siapa ni? Buka le bagnya pun. Tak boleh nak nampak baca komen. Mana kau punya kacamata? Betul. Allahu Akbar. Weh, elok kacamata bang. Iya dah. Nampak dah lah. Berapa? Abang Ausnya berapa umur kamu sekarang? Itu berapa? 78. 78, oh. Muda aku lagi lah, aku 73. Muda, muka tua Kurang botox. Ini je muka ini waktu muda-muda lupa streka. Aku baca di surat khabar. Muka keduk tak pakai sunscreen. Itulah cakap. Mau nak pakai sunscreen mau beli Alia, Aina Whitening. Kamu ni mengikutkan sangat Gen Z nak pakai sunscreen. Orang dulu pakai sepeda. Batuk mukamu macam spender. Batuk mukamu ada bau. Orang dulu ada sunscreen tu pakai spender je sapu cuci muka. Oi. Kamu terlalu ikutkan sangat Gen Z buat habis duit je. Sunscreen. Apa sunscreen? Aina. Mu nak tidur, mu end life. Malu kita dok cucu-cucu tengok dalam. Ngantuk lah bang, makan ubat darah tinggi pagi tadi. Aku sunyi lah sekarang ni aslah. Sejak menyinggol sunyi. Engkau tu aslah bila nak berkahwin sekali lagi? Aku bukan apalah. Kalau aku kahwin lagi sekali, udah kali keempat dah kahwin. Boy, banyak. Bukan main laku dulu muda-muda. Iyalah, macam mana nak kahwin dah umur 73 monopos ada jawab dia. Bukan nak kata apalah umur 73 ni kan. Takut selak-selak tak jumpa. Bisilu pita Tara. Aina, kenapa Aina? Pernah dapat pengalaman tu? Selak-selak tak jumpa. Kau
Susah nak mencari mana dah ni. Mana filter aku? Muka aku dengan filter je tak ada filter. Sakit otak lah aku ni bergaul dengan kamu ni. Aduh. Pertama naiklah darah tinggi aku ni. Boleh. Asalah boleh je jumpa. Guna flashlight. Keren filter aku ni. Tambah kedut last night Aina. Bukan apa. Zana dah maju ni. Ring light ada. Berbual sekejap lah ya. Aku nak pergi ngambil ubat darah tinggi sekejap. Iya. Tu adalah Aslah. Apa? Pertamamu Harry. Siapa? Harry. Laki pertama? Bukan. Jadi siapa pertama? Adalah dulu tu. Yang pertama dulu. Harry yang keberapa ni? Ada lagi satu. Mu cakap tadi mu kahwin 4. Asal tak jemput kita orang. Kamu sibuk. Dulu menonggeng sana sini. Iya tak iya. Bila aku jemput kamu tak nak datang. Aina, anak tudungmu jatuh dah tudungku. Sumpah ni outfit nenek-nenek. Udah macam cool fever kat atas tu. Tutup dahi terus. Ini muda-muda dulu aku pakai ni berlalu wah. Macam nenek aku buat tu. Kamu berbuat apa tadi? Tak ada. Ni kita nak nampak tu hadiah. Kita tak ada lelaki bagi mu hadiah. Mana dia? Handbag. Bukan apalah. Aku ni bukanlah nak menunjuk. Takut orang kata-kata kat set aku. Nanti dia orang mengumpat dekat dalam geruk. Aina sumpah. Benci tengok muka kau. Aku nak ni lah. Tak ada apa lah. Kamu buat. Aina sumpah original. Muka tu sumpah original. Biar ada orang kata kita macam tengah borak kat rumah orang tua. Sumpah original tu Aina. Sumpah kau macam kat muka kau macam nenek betul. Macam melekat dengan dia. Rumah kebajikan ya. Kita ni dah macam nenek-nenek yang dah hantar kat rumah kebajikan lah. Nenek terabai. Aku sumpah pernah jumpa muka ni kat rumah orang tua. Masa tu aku pergi rumah orang tua. Is that me? Nenek apa? Tak ada ke yang handsome nak masuk satu lagi? Itulah. Aku ni biarpun dah berumur tapi teringin juga nak bercinta. Kau mencari yang handsome ke? Apa? Aina apa jadimu dengannya? Aime. Yang mana tu? Aime. Ya. Bila aku buat macam ni dia keluar yang tu. Dulu masa muda-muda.
Itu semua hanyalah kerja. Kerja. Dengar cerita kena Ampolo, betul ke? Jawab lain Melody tanya tu. Tertidur pula. Aslah, aku nak tanya ni kalau aku tinggal korang berdua satu frame boleh ke? Apa cerita udah di follow back belum? Ada ke aku tak tahu menahu pula? Itu dulu. Waktu muda-muda dulu kena Ampolo. Kamu tu oi. Aku jenis tak mengambil peran. Tua-tua ni tak follow back ke? Ada orang telefon lah. Apa khabarnya dengan Mal? Dengar-dengar dia ni kencing manis. Itu Mal tu. Aku dah ubah dah dulu waktu muda-muda jaga gula. Tak nak dengar cakap aku. Udah bosan ni. Hampir-hampir kena potong kaki ni. Dengar-dengar cerita itu cucu dia kata. Minta bantuan. Udah nak kena potong. Kejut Oden dengar khabar tu. Kawan lama Oden dulu. Penuh kaki dia. Tiba-tiba hampir. Iya, macam mana tak kencing manis. Zaman Mal masa muda-muda dulu suka makan waffle. Ada tahu ke mana nak dapat bantuan kerusi roda? Kamu cuba try apply. Buat video. #bantuan kursi roda no. Jangan lupa. Dia menghantar kerusi roda tu handsome ke? Itu aku tak pastilah sebab aku dah apply tak dapat. Nak pula tu. Elok lagi lah kaki ni. Lutut kau bagus lagi Asla. Inilah dulu kerap minum susu muda-muda dulu. Ini cucu aku ada sarankan minum susu Enlin. Udah kamu beli? Aku belum dapat duit bantuan. Ya bila nak masuk duit bantuan warga emas tu. Lama benar tu. Engkau lah tu kawan dengan ketua kampung. Tak kau minta dah. Tolong kawan-kawan kau ni. Asla dengan mata je nampak macam nenek siap. Udah tak lama kawan kau tu. Yo. Dah ada kabel dengan ketua kampung tu. Itulah Us. Kau tak dengar ke Us? Dengar. Masa aku sahabat. Yang lepas aku habis. Monyok je muka Aslah. Sebab aku nampak Tanjiro cuba-cuba curi daging. Tanjiro bukan main dekat-dekat Western. Tapi dia punya sini kau. Cucu aku punya kucing. Aku yang jaga. Makan kat sini je kau ni. Mana kau tu Naul malam-malam ni? Nampak roh ke? Aku mencari dompet. Nak pergi mana malam-malam gini Naul? Bahaya yo. Nak beli rokok.
Mu masih sama kok. Dia masih belakang rumah tu bila suami tidur. Kita merokok. Aduh. Apa ke namanya tu? Menyediakan makanan kucing pula. Tua-tua ni cucu tak ada. Allahu Akbar. Nak duduk pinggang. Sakit betul lah. Apa ke namanya ubat ni? Banyak mu makan ubat sehari. Ada orang komen ni kan nak makan sirih. Nenek. Kejap je. Tu aku punya kucing ni keburu. Nenek Asla tengah menjahit. Ah? Tengah menjahit ke? Ada yang bertanya. Bukan. Aku ni kan ringin benar nak naik motor. Dah tua baru teringin. Muda-muda tu buat apa tu? Amboi, Daus dia menunjuk peti ais, Daus. Iya, nah. Ni ada perempuan cik aku. Apa ke namanya? Sutiati. Sutiati nama dia. Dia nak ajak sedap-sedap. Ha, Oh, kau gapo perempuan. Astaga. boleh lah tu. Kau pun sunyi. Kau pun sunyi. Apa ambil aja. Pening perempuan sekarang. Pergi kedai ya. Pergi mana lah tu? Aku nak pergi kedai dah. Teringin nak minum Red Bull. Aku ni bukan apa teringin. Dulu kecil-kecil tak dapat beli Red Bull. Allah. Daus. Engkau nanti kalau singgah supermarket, engkau belikan dekat aku. Engkau belikan dekat aku ni kismis. Kismis minda. Udah tua-tua pelipu. Pakai minyak wangi sekejap lagi. Aina. Memang macam nenek betul lah hai. Nok, apa cerita kamu punya wasiat dulu tu? Yang mana? Wasiat tanah belakang rumah kamu dulu. Ceritanya aku dah jual. Jual kat siapa? Bakpo. Bakpo jual tu. Aku jual dekat Aiman. Bakpo jual. Itu kedai Polo. Udah dikikirnya kereta kamu. Ditiganya kamu. Itu aku dah kobar. Weh, jangan bagi muka. Getak sangat tu Aina. Parkinson kamu. Dah banyak penyakit. Darah tinggi kecil manis Parkinson dah tak lama. Kau mulut kau ni Asla memang tak kerti nak jaga Buat apa? Ini dompet aku.
Engkau tahu dulu Aslah. Apa? Ada ex aku. Bagi aku trompet. Ini kalau aku tiup ni, dia datang. Bukan udah patah hari tu kamu buat? Terompet. Terompet mana satu? Aku dah tak nak berkawan dengan kamu lah Aslah. Aku nak balik kampung lah. Aku tak adalah. Cakap betul-betul. Berangin ya kamu bercakap. Sepet mata nenek tak pakai, nenek pakai tu kantor. Nanti kau nak masuk rumah-rumah orang tua kat mana? Aku nak join. Itulah ni Yuk. Aku pun menunggu kamu hari tu. Aku nanya kamu tak jawab. Aku memilih Aslah. Aku bukan apa. Aku nak cari yang tukang cebok aku yang handsome. Hamu sampai ke tukang cebok. Ya, Ya hello lah sikit kalau ya pun. Ada tukang cebok ya? Habis tu. Siapa yang nak menolongnya kalau dah tak ada lakat nanti Yuk? Aku dah. Sesama sendiri. Allahu Akbar. Atuk busy berbenar. Itu skandal dah marah-marah kenapa tak angkat telefon. Nak visi katanya. Si Atuk sibuk benar dengan telefonnya. Siang telefon, malam telefon. Tak ni aku cakap tadi ada perempuan chat aku nak ajak sedak-sedak. Kau layangkan je. Kau bok-bok bertaubat lah Daus. Iyalah, lama. Atau ke kubur kata mari dah ni. Lama tak rasa Cik Aina oi. Nak jumpa. Ibu dah memanggil. Masih lagi tak bertaubatnya. Yang lelaki ada tak? Yang PM sedap-sedap. Iyalah. Lelaki kalau tua tak mono. Perempuan dah tua mono pun. Apa kamu cakap ni Daud oi? Belum lagi. Aku ni walaupun 73 muka begini masih bergetar tau. Iyalah Aslah, engkau tu dari dulu lagi kegilaan. Ini pun tergilakan engkau. Tapi itulah Aina oi. Getah kendu. Apa kamu kata gitu? Mulut engkau ni memang bad attitude. Bad boy. Naughty. Ui. Aku ingin naik kuda. Udah jadi cowboy. Allahu Akbar. Wih, ha. Nak lagu. Ada kamu tak tidur ke Aslah? Teringin nak makan sup air. Ya. Hilang. Ada kebudak unfollow tu ada ke?